Hai, tengoklah pen aku ni. Aku tadi dah bacakan Yasin dekat pen aku ni. Confirm cemerlang punya. Serius lah kau ni. Wah, pen tu boleh buat kau pandai. Mestilah aku tulis kat nota ni. Swish, auto power otak aku. Alah Fikri, cuba kau tulis 2 tambah 2. Tengok dapat tak jawab. 5. Aduh kau ni. Baik kau bacakan Yasin tu dekat kau je. Lebih baik. Aku kena top up lagi Yasin dekat pen aku ni. Boleh tolong aku kat SM. Top up? Kau ingat exam ni macam telefon boleh top up? Apa benda lah. Okey. Aku tulis formula matematik lagi. 3 tambah 4 9. Betul tak? Aduh, kau ni terlebih genius lah. Mengalahkan siapa? Albert Einstein. Albert Einstein pun tak macam kau. Kau percaya pen ni boleh buat kau pandai, tapi sebenarnya dengan kau usaha, belajar bersungguh-sungguh, itu baru boleh buat kau pandai.